Jadi wanita yang kerja sampai malam, apa cari orang orang boleh tidur malam awak kerja lagi buat apa? Jadi kerja dengan cara produktif. Jadi bekerja janganlah work hard macam orang Inggeris kata, betul. Work smart. Kadang-kadang kita nak berlumba dengan orang. Bagi saya berlumba dengan diri. Kalau kita boleh buat 80, kita buat 80, jangan buat 60. Orang nak buat 100 tak apa. Kalau kita rasa kita keupayaan kita sebanyak itu 80, kita cuba. Lepas itu kita tingkatkan dari masa ke semasa. Saya tak pedulilah siapa wanita tu, menteri ke CEO ke cikgu ke apa. Dia kalau dia ada rumah tangga, ada keluarga, tanggungjawab pertama ialah sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai orang tunggak rumah tangga. Tunggak bersama dengan suami. Dan kalau di situ kita berjaya mendidik anak, menjaga anak-anak dengan nilai-nilai baik hidup supaya jangan pencuri, jangan jadi penipu bila besar, maka lebih baik itu daripada kita jadi CEO, kita jadi orang tinggi-tinggi tapi anak berselerak di rumah.